Okey, dalam video kali ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak verify business manager. Okey, first kali kita kena faham uh, kenapa kita perlu verify. Tak boleh ke tak verify terus terus hantar kan? Boleh je tak verify, okey. Boleh je tak verify, cuma kita ada limit lah. Boleh je tak verify, boleh je tak tapi ada limit. Okay. So kalau tak verify kita hanya dapat 250 message per day. Kalau kita verify kita akan dapat 1000. Okay, selepas 1000 kita kena hantar sekali broadcast yang database dalam 1000. Selepas itu kita punya tier tu ataupun kita punya limit dan Facebook akan increase kita menjadi 10k sehari. Selepas tu 100k sehari. Selepas tu baru jadi unlimited sehari. Okay. Tapi nak dapat unlimited untuk daripada stage 1000 ke 10,000 ni dia bergantung kepada performance kita punya broadcast. Maksudnya kalau contohnya kita blast banyak orang report, banyak orang tekan blog, banyak tak reply, so kemungkinan Facebook tak akan naikkan kita punya tier. Dia akan kekalkan kat sini. Tapi number kita tak ban lagi. Sampailah performance kita okey, orang tak report, kurang orang report, kurang orang blog, barulah dia akan naikkan 10k sehari. Ada klien kami yang tak naik-naik sebab mungkin ada masalah, mungkin dia beli database, database tu dia beli ataupun bukan database dia sendiri. Tu adalah risiko yang kita perlu tanggung, yang kami tanggung. Maksudnya risiko yang kita kena tahu kalau kita beli database dari luar, bukan kita punya database sendiri. Okey. Sebab tu kami tak galakkan guna database yang beli. Okey, lepas naik 10k sehari, kita kena blast 10k untuk first time, untuk 10k nombor, barulah dia akan naik pada 100k. Dan last kali kita akan dapat unlimited, okey. Tapi kalau kita dapat 10k sehari ni pun dah cukup baik, okey. Alright, so apa yang kita perlukan untuk verify ni, apa yang kita perlukan dalam verify ni adalah 3 dokumen lah. Satu, kita kena ada SSM, kita kena ada utility bill, dan juga kita kena ada website. Okey. Kalau dah ada semua ni, insyaAllah cepatlah kita nak verify tu. Okay, so first kali kita akan masuk ke dalam business manager. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, kita dah masuk dalam business manager dan kita akan masuk ke business manager. Klik bawah, kita akan masuk business suite dulu dan kita akan pergi ke business manager. Kat bawah ni, klik dekat bawah ni, business manager ni, dan klik ni, go to business manager. Okay, lepas tu dekat sini kita akan cari business info. Business info. Okay. Lepas tu kita tekan kat sini, business verification status, view details. View details. Okay, kita akan start buat verification dekat sini. Start buat verification kat sini. Okay. Sebelum tu dekat business info ni kita kena masukkan dululah kita punya ni, kita punya alamat apa semua kan. Macam ni contoh lah. Ni contoh je. Lepas tu tekan save. Business website ni make sure masuk business website lah. Business apa, nama kita. Ni contoh. Ini letak 6. Okay, lepas tu view details. Okay, start verification. Okay, start verification.
Okay, kita tekan ni get started. Malaysia. Okay, lepas tu kita ambil apa? Sole prop. Ikutlah kalau tuan-puan apa partnership ke, corporation ke, private company ke, institution. Kalau NGO ke apa ke, ambil institution. Kalau company biasa boleh ambil ni lah, sole prop pun boleh, partnership pun boleh, private company pun boleh. Tekan next. Okay, ni is your business registered? Yes. Okay. Okay, ni alamat yang kita dah masukkan tadi. Ni website yang kita dah masukkan tadi, tekan next sahaja. Okay, so kalau website kita baru, biasanya dia tak keluar lah dalam suggestion ni. Tapi kalau contohnya tuan-puan business, tuan-puan website dah lama, dia akan keluar dekat sini. Dia akan detect. So bila dia detect, kita dah boleh ni lah. Kita dah boleh apa? Tak perlu verify. Kalau dia dah website tu dah lama, sebenarnya tak perlu verify. Tapi kalau masih baru, kita kena verify lah. Okay, so ambil bawah ni, my business is not listed. So tekan next. Okay, lepas tu kita akan verify guna email. Guna email paling cepat. Boleh cuba guna verification method lain, tapi mungkin akan ambil masa sedikit lah. Kalau email, by email ni biasa paling lama 2 hari. Paling cepat kadang 3 jam pun dah boleh approve. Tapi yang lain tu bolehlah cuba. Personally saya pakai email lah. Kalau yang lain tu saya pernah cuba tapi lambat. Okay, tekan next. Okay, kat sini dia kata as we couldn't find a matching record. Okay, so kita kena verify a business name. Okay, kat sini kita kena upload kita punya SSM, iaitu Certificate or Articles of Incorporation. Ni upload lah. Upload. Ni saya tunjuk contoh saja. Contoh PDF je kan. Okay, did your document include your personal business number? No. SSM tu tak ada nombor kan. So kena upload satu lagi bill utility lah yang ada nombor phone kita. Utility ataupun apa-apa, tapi biasa saya pakai utility lah. Utility bill. Biasa ada nombor phone ni dekat Unify ataupun TNB pun ada kan? Ada ke? Kalau tak ada kita kena edit lah. Jadi saya tunjuk macam mana nak edit Okay, ni tekan upload. Oh, ni dah upload dah. Okay. Ni dah. Oh, ni tak belum ambil lagi. Ni saya ambil je lah apa-apa Okay, lepas tu tekan next. Okay, so kat sini masukkan kita punya email tu. Katalah saya ada email ni, dummy lah. Lepas tu tekan je send email. Okay, tekan send email. Ni kita panggil domain email, bukan yang Gmail punya. Dia tak nak yang Gmail. Kalau yang Gmail tu susah sikit nak approve lah. Tapi kalau kita ada admin add kita punya website tu, senang approve. So tekan send email. Step seterusnya dia akan minta, ni saya tak tekan lah. Dia akan minta verification code. Tunjuklah. Ni sebab dummy je, saya tak adalah tunjuk kod kat sini. So bila dah masuk kod tu, barulah tekan next dan finish. So bila finish tu, dia akan beritahu your document will be reviewed for 2 working days. Selepas 2 hari barulah kita akan dapat result. Dia boleh check balik dekat situ ataupun kadang-kadang dia hantar email juga. Dia akan beritahu lah your business verification has been approved. Ataupun dia tak beritahu, tapi kita boleh update check sendiri dekat business info. Okay, so kalau dah berjaya verify, so tuan puan punya tier tu automatic
akan naik kepada 1,000 mesej per day. Tapi kalau let's say tak verify, tuan-puan punya leads kecil je, boleh je tak payah verify, pakai je 250 sehari. Okay. Lagi apa lagi topik yang kita nak cover? Dan nanti ada satu lagi video, iaitu cara macam mana kalau tuan-puan tak ada website ataupun ni kita tunjukkan cara cepat buat website lah, tapi kalau ada lagi bagus lah. Okay. Alright, saya rasa itu sahaja. Kita akan jumpa video seterusnya. Thank you.